Kenapa tak kamu melihat apa dia? Sayang dan kasih aku. Apa lagi kita nak? Sunyi. Dia omel anak-anak. Anak-anak lah tanda Tuhan sayang. Anak tengok sayang aku, tengok anak-anak, aku bagi rasa dekat cinta dekat dia. Wah, bukan cinta kat dia, cinta kat aku. Tapi tempat cinta kat aku tu dia lah hang jaga dia pergi elok macam hang jaga aku. No. Angguk-angguk tu macam faham. Tapi faham ke tak betul tahu kan. Suruh cerita pula lagi, garu. Tak tahu lah ustaz. Oh, lagu mana cerita. No. Betul dah hidup apa pun dia tak tahu. Tak apa. Tak tahu main mengaji juga. Korang-korangnya bagus tang tu lah. Ni dah lah tak tahu balok pula tu. Kan? Balok dengan rosot dengan menyegan pun cukup. Lepas tu bila nak pandai? Lepas tu duk kira dia. Ya Allah, ya Tuhanku, terimalah amalanku ini. Pening. Tuhan kata kalau aku tak mau terima, takkan aku nak bagi hang buat amal. Hang tak ada buat lagi, aku tahu dah. Aku tahu dah apa hang nak buat. Hang tak ada buat lagi, hang tak ada sebut niat di hati hang lagi. Aku dah tahu dah apa hang nak buat. Lah hang suruh aku terima pula dah. Kalau aku tak terima, takkan aku nak bagi hang buat. Tengok, pasal apa? Tauhid ni tak berapa faham. Dia duk kira, ya Allah, aku puasa sunat ni hang terima. Bukan suruh terima, ya Allah, redalah aku jadi hamba hang. Cukup lah. Terima jangan bimbang. Kalau dia tak terima, dia tak nak bagi buat. Bukan kita dulu, dia dulu. Kita dengan Tuhan bukan berapa faham. Kita duk faham Tuhan ni macam Tuhan-Tuhan lain. Jangan. Orang Cina, Tuhan mereka, mereka faham Tuhan mereka ni, Tuhan ni bersih, Tuhan ni duk mulia, elok. Dia buat Tuhan bersih, perut boroi, lepas tu kulit lembut. Tapi Tuhan mereka kata hangat. Aku hangat, hampa duk buh lilin kat dalam rumah tu banyak sangat. Lagi terbakar dengan aku sekali macam mana? Kan? Buh lilin penyuruh tu, buh lilin penyuruh ni. Tu faham orang bukan? Orang bukan beriman betul. Jadi Tuhan ni elok, segak. Bila elok, kulit nak bagi lembut, bagi makan urin. Sebab tu dia bagi urin. Urin ni vitamin C kan. Buh urin sak-sak. Dulu saya di sekolah. Saya form 3, form 4 je tu lah kan. Balik sekolah, rumah tu depan Tok Kong. Bukan rumah jalan besar. Turun-turun nampak dia ada senyum tu kan. Turun dengan kawan-kawan. Kata, weh, 5 elok. 5 besar. 3 biji. Kawan kata, gila. Makan nak tu perut boleh musung hantar. Perut boleh boroi. Yang boroi dia, bukan aku kan. Lepas tu turun juga. Jom lah. Aku tak mau. Aku tak mau. Mereka kata tak boleh makan ni. Sekali badan jadi. Hampa tak mau sudah. Aku nak makan. Mereka belah balik. Saya lompat pagar masuk. Tu zaman dom-dom dulu ni kan. Pi takut juga. Sekali dia cekik je no. Pi tengok dulu. Kata kat dia, abang, makan 5 sebiji boleh? Minta lu lagi dia marah. Tengok dia tak kata apa. Setuju ke tu? Ambil, buka, balut, makan sebelah ya. Takut dia marah lagi, dia nak makan juga. Kita apa kalut kan. Kawan pun lapak duk tentu lama kan. Makan sebelah tinggal. Tengok sedap. Bos, perhabis semua boleh. Perhabis biji. Sedap lah 5 dia. 5 dia beli kan. Makan habis 3 biji. Letak kulit elok. Esok mereka keluar, malam mereka keluar. Bagus sungguh lah makan banyak. Esok buh pula. Buh pula, lusa mai pula. Tokong nombor 2. Rekah. Lama-lama dia tahu saya ada makan. Dia buh 5 plastik. Tokong bebai, saya pun bebai. Duduk di dalam tu, main buh di luar. Bila buh di luar, taklah berapa hangat sangat kan. Tapi duduk tepi jalan debu banyak. Kita duduk main debu main. Tu mata dia sepet. Pasal duduk masuk kan. Tak cukup dengan tu, nyamuk duduk kekah. Habislah kulit kawan tu kan. Nak bagi nyamuk lari, buh colok tu. Asap lagi banyak, lagi kuat sepet. Tu depa ni Tuhan depa sepet. Tu tak tengok Tuhan orang India ni. Tangan sampai 8. Sebab Tuhan kerja banyak. Tangan satu mana cukup. 8 tangan. Satu duk pegang 5. Nak buat jus tak dan kan. Duk keras tu.
Dia ada tengok kuda nak naik tak boleh. Dia tengok kuda tu, bila aku nak boleh naik ni. Dia duduk tang ni, kuda duduk tang tu. Kuda tengok dia, dia tengok kuda. Tangan 8. Baju elok kami, sagi angin deras mai. Angin deras mai, baju selak. Tak boleh, tangan tak boleh buat apa. Kan? Kain keluar tu, tengok tak boleh buat apa. Harap tangan je banyak, apa pun tak boleh buat. Ni faham makai. Pi Tuhan orang siam, dah sakit pula dah. Duk diwat kan. Tak payah ada dia sakit kan. Pipi tidur, hampir bila apa dia kerja tidur. Nak minta tolong, tolonglah kami ada masalah. Aku pun tak berapa rat ni. Ni semua ni hak Nabi kata tak boleh, wala tusyrik billah. Janganlah menduakan Tuhan. Ni tengok kumpulan ni, Tuhan tak benci pun, ikut suka hang lah. Tapi bila kita perhati elok, mereka jadi lagu tu kerana Tuhan sayang kat kita, nak bagi kita menjadi ahli syurga, nak bagi tempat elok, buat mereka macam tu. Dan bagi semua kat mereka, dunia mereka punya. Jangan bimbang dengan dunia hak mereka dapat, memang mereka punya. Kita Tuhan nak bagi hak elok, tapi kena sengsara lah sikit. Sengsara itulah jihad, sengsara itulah Muhammad. Sebab Rasulullah dia tak pernah hidup senang, dia sengsara sepanjang masa. Kita tu sengsara, tu sebahagian daripada Muhammad tu. Tu baru betul. Allah. Mari kita baca sikit. Baru nak baca mukadimah dah kena dah. Kalau tak faham juga sekali lagi, ambil buku hak tulis tu, rebuih lah ayat, rebuih dalam periuk tanah, ambil tapis bagi lelok minum. Kot boleh faham. Sampai macam tu punya bahasa bagi pun dia tak faham lagi. Barakallah. Minta maaf, kena pakai spek. Pasal dekat tak nampak langsung, spek hak dekat jauh putus dua. Pasal apa? Pasal jelangak. Dia duduk bawah cadar, piduk atas cadar, babai ancok habis. Jadi mujok ada kawan ni, boleh juga duk tengok. Kalau tidak, Assalamualaikum ayat 9 tu. Ni muka ni, ibu muka bapak ni saya tak nampak. Dia nampak sekepin macam plywood. Tapi tak apa, nampak lagu tu lagi senang. Tak boleh nampak waktu mereka marah lagu mana, kita apa tak tahu kan. Janji kata mereka nak marah tak marah, mereka punya pasal. Kata Syekh Ahmad Ibnu Atta'illah dalam terjemahan Al-Hikam, kata dia, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Iradatukal tajrida ma'a iqamatillah, iyyaka fil asbab minal syahwatil khafiyah, wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah, iyyaka fil tajridil intihatatun anil himmatil aliyah. Kata dia, keinginan untuk tajrid. Tajrid ni apa dia? Buat ibadat, nak pergi surau, nak baca Quran, nak pergi masjid, ni dia panggil tajrid. Melulu buat ibadat, suka sungguh buat ibadat tanpa fikir hal dunia. Tak mau fikir langsung. Nak makan, tak makan pun tak apa. Jadi keinginan untuk tajrid. Padahal Allah Ta'ala masih menempatkan engkau pada golongan orang-orang yang harus berusaha kasab. Usaha kasab ni berusaha mencari dunia. Biasanya perkara ni berlaku kepada orang muda. Orang muda yang malas bekerja. Dia ada iman, tapi dia segan nak bekerja. Dia pergi buatlah kerja ibadat. Rezeki Tuhan punya, ulat dalam batu pun boleh hidup. Dia pegang macam tu. Maka orang ni disebut dengan orang yang bertajrid. Nak buat ibadat-ibadat khusus tanpa menghiraukan hal dunia, tak boleh. Tambah-tambah yang ada keluarga, tak boleh. Macam mana kita semayang, macam itulah kena jaga anak-anak isteri dengan sempurna, semacam mana sempurnanya solat. Sebab itu juga tanggungjawab kita. Ni anak muda biasanya yang tengok, aku ingat aku nak pergi kepada agama. Agama tak ajak macam tu. Agama kata carilah dunia. Kita minta doa, Allahumma rabbana atina fid dunya. Kita minta dunia. Baik akan aku, akan keduniaan yang aku ada ni. Jadi orang muda-muda ni tak payahlah macam tu. Pergi kerja kilang. Kau contohlah kerja kilang. Masuk waktu, pergi semayang. Tu dapat. Dan kerja dengan amanah, kerja dengan ikhlas, jujur, nak dapat duit, nak dapat rezeki yang bersih, nak balik bagi anak isteri makan daripada punca yang bersih. Tu dia suruh. Tapi tak, kadang-kadang tinggal rumah sampai 4 bulan, 5 bulan kerana nak cari
keredaan Tuhan. Tuhan tak suruh macam tu. Tuhan tak suruh macam tu. Tuhan kata, dunia ni aku bagi kat hang. Untuk hang ambil dunia ni sebahagiannya untuk diri hang dan yang lain. Buat kerja bagi elok. Sebab tu kita mengaji, bagi pandai, memudahkan kerja. Kita dapat kerja elok, kita boleh dapat rezeki yang baik, balik bagi anak isteri makan, di samping kerja-kerja yang wajib bagi kita, semayang dan sebagainya, kita tak tinggal. Orang macam ni lah orang Islam, orang yang selamat akidah dia. Ni sah-sah kata beragama, oi nak duduk di masjid, nak pakai jubah, nak simpan janggut, nak pakai serban, makan harap orang bagi. Boleh lah orang Islam lagu tu? Mana boleh. Nabi sendiri pun bekerja, Nabi pergi berniaga, Nabi pergi buat kerja. Nabi ni kecil-kecil buat kerja apa? Jaga kambing, kan? Pengembala kambing. Orang-orang biasanya Nabi-Nabi ni semua Tuhan buat mereka pengembala kambing. Mereka jadi kabilah, ketua-ketua kabilah, kumpulan-kumpulan pengembala besar-besar mereka ni, dan mereka berani. Jadi Nabi tak pergi duduk di masjid je. Lepas-lepas baca doa, lepas-lepas semayang, baca doa, Nabi turun pergi kerja. Kita pula nak duduk saja. Rezeki kalau Tuhan sedia, tentu sampai. Betul lah, ikhtiar kamu mana. Aku bagi nasi duduk dalam pinggan, hang doa bagi nasi tu lompat masuk dalam mulut hang. Pasal aku Tuhan, aku boleh bagi masuk nasi dalam mulut hang, doa. Ya Allah, ya Tuhanku, hang bagilah nasi tu lompat dalam mulut aku. Tak usah duk ambil suap. Pasal apa? Tuhan boleh buat. Hang ngangah nak tengok dia masuk ke tak. Nasi pula kata, ya Allah, ya Tuhanku, hang bagilah dia mati cepat sikit, kan? Pasal dia ni mengarut, kan? Sampai apa pun tak mau buat. Tuhan bagi ayak di sungai je. Nak ambil ayak dari sungai, hampilah buat. Aku boleh buat main dalam rumah hang, tapi apa guna tangan hang? Apa guna mata hang? Aku boleh ambil ayak tubuh lancawan hang, tapi apa guna mata hang? Untuk apa? Apa guna tangan hang? Untuk apa? Guna kaki, guna akal untuk apa? Ni. Jadi janganlah bertajrid, iaitu melulu-lulu nak buat ibadat, sedangkan kita masih diberi tanggungjawab untuk mencari hal dunia. Kemudian dia kata, untuk mendapat keperluan sehari-hari, kena pergi cari dunia tu. Sebab anak tanggungjawab kita banyak belakang ni, nak kena tengok. Dan maka keinginan itu termasuk syahwat, hawa nafsu yang samar. Tak nampak kata benda tu sebenarnya rosak. Syahwat tu, nafsu yang runtun, nak jadi orang-orang wara, ahli-ahli abid tanpa memikirkan dunia. Duduk di masjid tak kira orang hantar lah main makan. Amboi, tak ada kerja lain, nak duduk di masjid, nak hantar main makan kat hang. Nabi suruh pergi masjid untuk ikatan. Bila ada masyarakat, ukhuwah tu dia kuat. Dia suruh pergi masjid semayang, bagi sama, hati yang sama, niat yang sama, tujuan yang sama. Lepas tu takkan maduk di situ makan, tak usah nak makan, pergilah cari makan. Hang kena pergi cari makan, hak berniaga, hak kerja biasa. Dalam masa yang sama, orang macam ni bila masuk waktu semayang tak balik. Dia kerja pomen, duk pomen ni berlemuh kata, pergi basuh, buang minyak, jangan bagi ayak tak lalu sudah. Buang minyak, ambil air semayang elok, bubuh surat abang, semayang datang tu apa masalah pula. Ini punya cari dunia sampai semayang pun tak mau pula. Bagi alasan minyak semua, pakai tak semayang lah, hang tunggu minyak tu habis, kan? Pasal hang duk kerja dengan minyak, bila minyak tu nak habis? Tapi hang tengoklah tempat ambil air semayang ada minyak tak? Tak ada ambil lah. Hak tempat tak kena air semayang, tak payah yang tu, sedukan dalam kabut. Minyak bukan najis, kan? Kemudian dia sebut sebaliknya, tu orang muda tu, yang tu orang muda. Sebaliknya keinginan untuk berusaha dunia. Ni orang tua pula. Berusaha dunia, padahal Allah telah menempatkan dirimu pada golongan orang yang melulu beribadah, orang yang bertajrid. Ni orang tua-tua yang dia tak mau buat ibadat pula, dia rajin nak pergi kerja, kan? Umur 60 dah security lagi, kan? Ketak pegang cota saat-saat nak jatuh tu boleh nak pergi, kan? Anak kata tak usah lah, aku duk biasa kerja. Orang macam ni duduk di masjid pun tak apa dah, pasal jiwa dia bukan jiwa dunia dah. Dia tak pergi masjid pula dengan topi bareta dia, dengan baju, dengan seluar godroy dia keluar, dia pergi kerja. Tengok orang macam ni, tak usah bimbang. Mai habaq kat bini nak, bukan nak di sini, nak lain. Saya teringin nak makan roti surai. Allah, awak saya suruh beli tepung pada hari ni, tepung duk jadi tepung, tak balik mai lagi.
Tak ada nampak nak buat. Allah, hang tu dia lah, aku ceritakan nak makan sikit pun hang bagi tu dah. Dah tak ada sungguh saya nak buat macam mana awak beli tepung. Allah, aku nak pergi masjid. Asal dia pergi masjid. Pergi masjid, semayang asal. Turun nak balik, duk arak-arak singgah kedai lagi, jumpa lah roti surai. Kan? Gaya nak balik, tu imam panggil. Ni para jemaah sekalian, jangan balik dulu nak buat tahlil sat. Tahlil pula dah. Aku tak berapa kenal ni. Aku lepak roti surai, yang dia ni tahlil pula. Tu imam baca. Habis semua, tu imam baca qad aflaha man qala la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia tengok roti surai keluar. Dia tengok roti surai. Allah, syoknya. Dia tak tahu Tuhan bagi kat dia ingatan nak makan roti surai tu sebab Tuhan nak bagi kat dia roti surai tu. Dia tak nampak yang tu. Dia tengok dia duduk, Tuhan ni macam tahu korak hang memang nak beli makan lah tu. Awak tahu minyak apa. Pahat tu pun hang tak reti. Maknanya orang macam ni hampir masjid roti surai duk tunggu sana. Yang kalut apa? Ni kalut lagi nak impun duit, kalut lagi nak kerja. Umur tu malaikat maut duk main selalu dah. Gagah tak hantar SMS nya. Patutnya dia hantar petang ni pergi tunggu di masjid Ara Kuda. Kan? Lepas asar lagi aku sampai. Kan? Hampir duduk tepi tiang, aku nak ambil senang ni. Kan? Pasal hang pun tak apa orang, aku ambil tidur tu terbalin kulin pula. Gagah dia tak hantar. Sehari dia main jumpa dekat 70 kali bah. Batuk dia main. Baik jangan duduk batuk. Lagi dia main lagi susah. Batuk dia cek. Aku perasan batuk lahir dah ni. Oh dak lagi. Ada lagi minggu depan. Kan? Orang yang betul-betul teringat pasal mati ni selalu duk beringat, ya Allah, kalau hang nak ambil aku waktullah ni, hang bagi aku beriman. Hanya hang bagi aku jadi kapiak Tuhan. Sebab nak ambil bila-bila dia boleh ambil, bukan perlu syarat. Tuhan nak ambil kita, perlu syarat kena sakit dulu, tak nak. Tuhan nak ambil, dia ambil lah. Pasal apa? Pasal kita hak milik mutlak dia. Dan padahal Allah telah menempatkan dirimu pada golongan orang-orang yang melulu beribadah, orang yang tajrid, selalu buat ibadat, tak fikir dengan hal dunia. Sebab dia dah lama dah hidup, nak fikir apa? Maka keinginan yang demikian berarti menurun dan dari semangat yang tinggi dan kedudukan yang mulia. Dah beriman dah, piduk tempat cari hal dunia. Kan? Ibu dah jaga anak dah, 20 orang anak dah jaga. Kan? Ni kalut nak jaga cucu pula. Kan? Lama-lama tu kan tak mengaji ya. Tinggal habang dekat anak-anak ni, hampa pandai beranak, hampa pandai jaga. Hampa tak usah duk main tinggal kat aku. Saat lagi aku buat jadi betul batu habis semua. Kan? Aku tak larat dengan hampa, aku penat 3 suku nyawa dah. Main cucu. Sangat baik pula tu. Buah ya Allah. Kan? Baik sikit daripada apa nama? Jin. Kan? Baik sikit lah. Kira jin pun jin jahat lagi pada dia. Spek Tok Wan ni kepak sampai 3 dah. Ni kali keempat orang kata kepak pula lepas ni aku puasa. Kan? Hingga nak semayang ya Tok, dia duk ketuk. Kau tu baca bunyi lain lah. Tok, watini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Tok, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tok ni orang panggil terdengar Thumma radadnahu asfala safilin. Tok illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baca wal asri. Tak sat dia baca watin. Mai retuk wal asri keluar. Lepas tu aku baca ayat apa tak ni? Tok ni lah punya pasal ni. Nak bela lagi, nak jaga lagi. Tak pedang ketang lutut tu. Kalang kabut nak jaga cucu. Kan? Tinggal jaga Tok Wan sudah. Kan? Tok Wan pun macam cucu. Bukan dia larat Tok Wan tu pun. Ni cucu suruh bancuh Milo, deras bangkit. Bancuh. Tok Wan suruh, boleh. Main tengok orang nak berehat. Milo lah, kopi. Beletiang kat Tok Wan, boleh aku tu. Kesian kat Tok Wan. Merajuk, minum yang sejuk. Kan? Jangan duk buat kat Tok Wan lagu tu tak baik. Tok Wan main sereneh tepi dia. Tak malu kat orang. Dia boleh kata tak malu kat orang lelaki dia main tepi dia. Apa menyetuk.
ambil orang cucu duk tengok, biar ambillah bini aku. Aku nak main pegang bini aku yang daripada kalut sepak lah. Malu kat cucu. Nak malu pun sepak. Hang aku ada lesen. Tok Wan tu abang, lepas tu duk main serenet, dia dapat Tok Wan ni lain macam ni, orang tua ni. Sehari malam dia hantar SMS kat cucu dia. Cucu hak paling buah di Asia Tenggara ni, dia hantar main, malam ni main tidur ngantuk. Nak tak bagi Tok Wan duk tepi dia, kan? Hantar main hak paling buah tu, kan? Tok Wan naik duk tepi dia, cucu naik duk tengah. Cucu depan tangan dia, lepas bawah. Jatuh katil orang tua tu. Naik tengok Tok Lena dah. Tok saja jahat tau kadang-kadang duk buat aku tu. Tak baik duk buat kat Tok Wan aku tu. Tambah-tambah bila cucu main, ni saya nak pergi tidur dengan cucu. Jangan. Lagi orang tua ni tak mati tidur dengan dia. Esok dia mati baru pergi tidur dengan cucu. Bukan habaq saja tu, habaq ada pasal, kan? Sebab banyak Tok Wan duk main cerita kat saya, ustaz habaq sikit. Mereka ni bukan mereka dengar, kita ada abang dia buat tak tahu. Mereka kira cucu mereka, anak mereka. Kita ni biar kulat-kulat ni, kan? Padahal dengan dia tu pun pakai baju Melayu hak tahun bila ni. Baju Melayu tu tekuk nala yang besar, pergi jemaat dengar khutbah Lena, kan? Dia tak kata tak larat dah kawan pun, dengar khutbah puluh tahun dah. Tok Khatib tak ada benda lain nak baca. Tuan-tuan dan tuan-tuan, hari ini para jemaah sekalian, hari ini mari kita bincang tentang hari keluarga. Lena lah orang tua tu, hari keluarga. Lepas tu baca hari alam sekitar, pening lah orang tua tu. Lena sikit suruh terkejut bangkit balik. Lena sikit terkejut bangkit. Lepas tu Lena tak terkejut dah, kipas angin duk cantik, kan? Lena masuk dalam baju. Tak muhung hak ni, saya baca khutbah hak ni, saya duk jumpa tengkok baju tu besar, kepala dia tu halus. Masuk dalam baju, tak bangkit dah, duk sengang tu. Masuklah ke pompong, rupanya dia sengang. Selagi nak sembahyang orang gerak terkejut, tak boleh bangkit, sangkut lah. Dia menjerit lah, ya Allah weh. Menjerit dia lepas sembahyang jawab, menjerit teruk, aku ingat masuk neraka dah. Wah, dia Lena. Sama macam saya pergi buat haji, pergi buat umrah. Semayang depan Kaabah, semayang lah kita. Bila semayang ni konsentrate lah kita ni, semayang betul-betul. Sujud bangkit, sujud gelap. Masuk neraka dah aku. Awak yang gelap ni. Rupa-rupanya ibu tahu apa? Perempuan Syria. Dia pakai baju banyak lapis. Dia main semayang depan saya sujud ni, perut masuk dalam kain dia. Bangkit. Dia melompat. Dia pergi cerita kat polis, saya masuk dalam kain dia. Allahu Akbar. Kata awak lah hang ni, hang main kat aku, yang duduk kat aku duduk sujud. Awak hang ni. Dia punya marah, dia kata saya, orang Arab ni tak ada disiplin langsung. Nabi ni Tuhan buat dia jadi orang Arab nak bagi disiplin tu, tak ada disiplin, kasar sungguh. Perempuan sama